الفعل الماضي على وزن فعل. الفعل الماضي على وزن فعل. Okey, siapa yang nak cuba jawab? Ada yang nak cuba tak? Humaira boleh cuba? Allama. Allama, betul. Awak boleh terus hafal je. Kalau fa'ala, maka dia adalah allama. Allama ni maksud dia apa? Belajar. Belajar. Kalau pelajar, belajar. Kalau guru, Mengajar. mengajar. Correct. Exactly. Okay, allama adalah mengajar. Nak ingat macam mana? Awak selalu guna muallimun. Nampak tak muallimun? Muallimun adalah isim fa'il daripada allama. Betul tak? Muallimun adalah isim fa'il daripada. Betul, muallimun adalah orang yang mengajar. Guru kan? Orang yang mengajar. So ini adalah isim fa'il. Nak bagi ingatlah. Allama ni mengajar fi'il madhi dia. Lepas tu kita belajar ilmu sorof ni dia relate antara satu sama lain. Oh, allama mengajar. So, mu'allimun cikgu. Oh, cikgu yang mengajar. So, mu'allimun adalah isim fa'il kepada fa'il madhi dia. Allama yu'allimu ta'liman. Ta'liman adalah pembelajaran. Okey.